Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ke surat 4 bawah sekali ya. Pengertian ilmu juga dapat ditinjau dari penjelasan Al-Quran. Kita masih lagi berbincang berkenaan apa maksud ulum pada rangkai kata ulumul Quran. Ulum itu jamak kepada ilmun. Dari sudut bahasa kita bincang itu al-fahmu wal-ma'rifah, faham dan tahu. Kemudian yang keduanya, ilmu itu juga dia kata pasti, sesuatu kepastian diterima akal akan penjelasannya ya. Kemudian kita bincang lagi, ulama tafsir kata ilmu itu mengetahui hakikat sebenar, jangan hakikat yang tidak jangan mengetahui perkara yang tidak sebenar. Okey, kemudian pada minggu ini kita bincang kali ini dari ayat Al-Quranul Karim, firman Allah Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa waritha Sulaimanu Dawud wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Terjemahnya, dan sesungguhnya kami telah mengurniakan ilmu pengetahuan. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma, kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud ni siapa kepada Nabi Sulaiman? Ayah dia. Nabi Sulaiman bin Nabi Daud, macam Nabi Ismail, Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim. Dan mereka berdua, iaitu Nabi Daud dan Sulaiman, bersyukur dengan berkata, segala puji tertentu bagi Allah yang dengan limpah kurniaannya memberi kami kelebihan mengatasi kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Ini cerita Allah Ta'ala bagi ilmu kepada Nabi Daud dan Sulaiman. Jadi Nabi Daud dan Sulaiman berterima kasih, bersyukur pada Allah. Dan Nabi Sulaiman mewarisi pangkat kenabian dan kerajaan dari Nabi Daud. Dan setelah itu Nabi Sulaiman berkata, wahai umat manusia, kami telah diajar mengerti bahasa pertuturan burung, mantiqat tayri, dan kami telah diberikan sedikit dari tiap-tiap sesuatu yang diperlukan. Sesungguhnya yang demikian ini adalah limpah kurnia daripada Allah yang jelas. Surah 6 ayat 15 dan 16. Ada tulis 27 tu is bukan ayat ya. Ayat 27 itu makna surah yang ke 27 dari 114 surah. Jadi kalau disebut surah 6 betul 27 itu makna surah yang ke 27. Adapun ayatnya ayat 15 dan 16. Tengok tu dalam bulat dalam ayat Quran atas 15 16. Berdasarkan penjelasan ayat tersebut dapat difahami bahawa maksud ilmu yang diwariskan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Daud dan Sulaiman itu ada dua kategori, iaitu tulis satu ilmu atau pengetahuan tentang pengelolaan alam untuk menjalankan kenabian dan pemerintahan yang dipimpin ya. Serta yang kedua, ini nombor 2. Itu nombor 2. Tadi nombor 1, yang kedua nombor 2. Dia kata 2 kategori, mana 1 dan 2 tu kalau ikut ayat tu kata, kalau tak faham dan tu kita anggap nombor 2 dah. Ataupun serta tu atau tu. Serta ilmu, itu nombor 2 ya. Atau pengetahuan tentang kalamullah
iaitu pengetahuan tentang kitab Zabur. Jadi dalam ayat ni difahamkan bahawa ilmu itu ada dua kategori. Satu, ilmu duniawi. Nampak? Satu, dunia ukhrawi. Ilmu dunia, ilmu akhirat. Satu ilmu untuk bagaimana mengelola alam. Apa maksud mengelola alam? Mentadbir alam tak? Mentadbir alam. Sana nak memerintah, macam mana nak makan, nak minum, macam mana nak bertukang, macam mana nak bertani, cucuk tanam, cari makanan. Tapi ilmu yang kedua ni tentang kalamullah, iaitu ilmu yang berteraskan kepada wahyu, pengetahuan tentang kitab Zabur. Oleh kerana hakikat ilmu dalam Islam adalah berasal daripada Allah, maka penelusuran dan penggunaannya hendaklah mematuhi nilai-nilai Islam dan ketetapan Allah. Walaupun ilmu itu dinisbah pada dunia, ilmu cari makan, ilmu bercucuk tanam, bertukang, ilmu memburu, semuanya ilmu-ilmu tersebut bersifat duniawi, tapi semuanya berasal daripada Allah. Oleh itu segala ilmu-ilmu tersebut mesti ikut aturan, peraturan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jadi itulah maksud ilmu, ya. Jadi saya simpulkan, kataan ulumul Quran terbahagi pada dua. Pertama ulum, yang kedua Quran. Quran kita tak bincang lagi. Kemudian ulum jamak kepada perkataan ilmu. Pendapat pertama, ilmu itu maknanya tahu, faham. Ilmu itu makna tahu, faham, ya. Yang kedua, iaitu kepastian yang diterima akal, penjelasan dia. Itu makna ilmu. Satu, kepastian, maklumat yang pasti yang akal boleh terima. Sebab kalau akal tak boleh terima, itu bukan ilmu yang betul. Ya. Kemudiannya lagi, ilmu juga, kata ulama tafsir, mengetahui hakikat sebenar perkara tersebut. Kalau mengetahui perkara yang tidak betul, maka dia bukan ilmu. Contoh, ya, Abang Hatta ada 2 orang anak. Kita kata, saya tahu tu mana ilmu lah. Saya tahu, setahu saya Abang Hatta ada 2 orang anak. Ilmu tak? Abang Hatta? Bukan ilmu. Sebab Abang Hatta ada berapa orang anak je? Seorang je. Sebab tu dia kata, ilmu itu mengetahui hakikat yang sebenar. Kalau perkara itu tidak benar, bukan ilmu. Contoh, ya, setahu saya Abang Pendi ada 3 orang isteri. Awak tahu, ya, ada ilmu, ya, tentang Abang Pendi ada 3 orang isteri. Ilmu tak Abang Pendi? Ilmu tak? Tak, sebab Abang Pendi ada berapa ilmu? Berapa isteri? 1 saja. Itu nak bagi mudah faham. Mana kalau salah tahu, bukan ilmu. Ya. Contoh dia kata, Tuhan itu ada 3 dalam 1. Itu ilmu saya. Kita kata bukan ilmu. Sebab ilmu benda yang pasti, yang menepati hakikat kebenaran. Ya. Kemudian lagi, ada juga orang bahas ilmu ada 2 bentuk. Ya. Satu yang tidak memerlukan apa-apa analisis. Ya. Contoh, baju abang Hatta warna merah betul, warna merah. Saya perlu berfikir ke, saya kena buat kertas kerja dulu ke, saya kena memerhati mentelaah buat kajian dulu ke nak khabar ke merah? Tak. Sebab benda tak payah gaduh fikir. Hanya berasalkan kepada panca indera saja. Ilmu, tapi ilmu sekadar tangkapan panca indera. Tapi ada ilmu yang memerlukan untuk kita merhati perkara tersebut. Tak. Kita kena baca tauhid, baca tajwid, tak. Kena perhati molek, kena ada analisis, kena mikir dulu, ilmu juga. Jadi kalau ilmu sekadar tangkap panca indera, apa ilmu juga, dipanggil ilmu yang mudah tanpa usaha. Yang kedua yang memerlukan usaha. Nak dapat ilmu baca Quran ni, kan senang kan Abang Pendi, ya. Tapi ilmu tak bila dah dapat baca Quran, ilmu. Tapi ilmu kategori yang kedua, memerlukan usaha. Kemudian yang kita sambung pula hari ini, ilmu tu bagi pada 2 juga. Satu ilmu dunia, satu ilmu akhirat.
Jadi macam-macam lah. Nak sembang ilmu dari sudut yang mana satu. Nah, ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat, ikut ayat ni. Ya. Ada ilmu dari sudut ilmu yang semata-mata mudah didapat, tentu yang memerlukan analisis dan usaha. InsyaAllah esok lagi menarik perbincangan kita. Kita akan bincang apa maksud Al-Quran. Maksud Al-Quran. Apa definisi Al-Quran, ta'rif Al-Quran. Dari sudut bahasa, dari sudut istilah. Dari sudut bahasa maksudnya kalau kita buka Al-Quran, kita buka kamus apa maksud Al-Quran. Qiraah, bacaan. Tapi ada apa yang masuk Quran yang kita baca tu? Dia ada satu statement. Ya, satu analisis kita kata. Maksud dari sudut istilah. Macam fiqh dia ada juga. Dari sudut bahasa dan dari sudut syarak. Contohnya fiqh ya. Solat, maksud solat. Dari sudut bahasa solat maknanya doa. Tetapi dari sudut syarak maknanya perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang terhimpun bermula daripada mengangkat takbiratul ihram sehingga mengucapkan salat. Itu makna solat dari sudut syarak. Quran macam tu juga, ada maksud sudut bahasa dan ada maksud sudut istilah. Boleh ya Pak Haji ya? Haji sibuk baca Quran. InsyaAllah nanti kita akan baca apa maksud dari sudut bahasa dulu ya. Quran tu apa maksudnya? Quran tu dalam bahasa Arab apa maksudnya? Ini lagi menarik ni bincangan kita. InsyaAllah kita akan bincang nanti besok hari, InsyaAllah. Allahumma rahamna bil Quran.